Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSHRC Channel. Hari ni, apa pula saya nak berceloteh kali ni? Hari ni kita nak cerita pasal tayar pula lah. Kenapa kita showkan upgrade tayar? Selalunya tayar yang datang dengan hobby grade RTR, dia nipis, dia senang pecah. Kadang-kadang glue dia pun senang cabut. Bila korang dah upgrade tayar ni, contohnya macam Jetco. Jetco ni ada berbagai-bagai saiz lah. Apa kelebihan dia? Dia punya bunga Shah Duo lebih grip Okey, bunga dia lebih grip, tayar dia lebih tebal, dia punya rim dia lebih tahan. Apa lagi kelebihan tayar daripada Jetco ni? Korang tengok hex boleh tanggal In case lah kalau korang punya hex termakan, korang boleh cabut hex lama ni, masuk balik hex baru. Dan juga korang boleh tukar-tukar hex. Dia ada 14mm, ada 12mm, ada juga 17mm. Tak ada masalah untuk interchangeable dengan kereta lain. Satu lagi, tayar Jetco ni dia belted kat dalam. Bila korang punch, tayar ni takkan kembung. Bila tayar tak kembung, korang akan dapat lebih grip, nak lompat pun lagi senang. Untuk tayar Jetco ni, dia ada pelbagai saiz, pelbagai kegunaan. Contohnya on road, korang boleh spesifik kalau nak main on road, kau boleh dapatkan tayar on road untuk dapatkan lebih grip. So jangan risau, kita juga bawa tayar Lewis selain daripada tayar Jetco. Kalau korang nak mencari tayar-tayar macam ni, korang boleh datang ke MSH, boleh postage, juga boleh SP. Assalamualaikum, peace.